Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Berjumpa lagi dengan Fizban hari ini. Hari ini kita nak buat satu resipi, iaitu samosa India. Samosa India deh. Mula-mula kita sediakan 700 gram ubi ketang. Ubi ketang ni kita rebus. Lepas kita rebus dia empuk, kita pun kenyek biar dia acu gini lah. Okey. Panaskan minyak. Masukkan 1 sudu teh pelanta. Pelanta tu kita campur dalam minyak deh. Lepas tu masukkan 4 biji bawang merah halus dan 3 ulas bawang putih. Kita cicir-cicir bubuh halal ni lah. Lepas tu masukkan isi air. Isi air ni ikutlah nak buat banyak mana. Lebih banyak lagi sedap. Masuk ke dalam kari. Masuk ke 3 sudu makan serbuk kari. Kacau-kacau. Masukkan sedikit air. Kita tak sibuk repuh dia hang Garam secukupnya. Gula secukupnya. Nanti pas ni kita terah pula deh. Biar masih manis tu, biar imbang molek lah. Lepas tu masuk ke ubi ketang yang kita lenyek tadi. Gau-gau dulu. Oh, sedap molek bang. Kita gaul biar ubi ketang ni sebati dengan repuh ni dah, dengan isi air tu. Lepas tu tambah sikit lagi daun kari. Lepas tu kita masuk ke cili besar merah dengan cili hijau besar. Cili besar hijau, cili besar merah ni nak beri comel lah ni. Pilih dah. Kalau tak si pedas tak usah bubuh lah.
Kalau ikut samosa India ni kena ada pedas-pedas lah sikit baru sedap. Gaul-gaul dulu. Bila kita gaul sebati belaka, ambil sikit iti ni kita terar kalau kurang garam, kurang gula, tambahlah. Biar ikut selera kita masing-masing, ikut lidah kita lah. Nak masin setara mana, nak manis setara mana. Nampaknya iti samosa India kita masak dah. Boleh kita angkat, letak alas puyuk, letak tepi dah untuk proses seterusnya. Bila inti samosa kita sudah masak, kita angkat, tarik dalam pinggir macam ini coman ke tu, nampak tu. Ni baru inti dia saja, ni baru masak ni. Lepas ni kita akan tunjuklah pola peringkat seterusnya sehinggalah samosa India ni boleh dimakan. Ipri ada dele. Masuk IT dia ni, masuk IT dia ni. Ni kita nak buat untuk kulit samosa kita dah. Kita masuk ke 1 kilogram tepung gandum ke dalam besing. 1 sudu teh garam. 2 biji telur ahyan. 2 sudu teh baking powder ataupun serbuk penaik. 2 sudu teh tu suka tata reti dah. 1 sudu makan butter cup. Masukkan air sedikit demi sedikit. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, kulit samosa India kita ni kita tidak menggunakan minyak masak dah. Kita hanya menggunakan butter cup. Uli ni kena makan tangan lah. Sekali tak nak bubuh ni mesing kita usah. Air tu kena ajah-ajah diri lah dah, adik kakak dah. Kena buat sikit-sikit lah. Kalau banyak kali juga, ambil lah. Ni Fizban tunjuk ni cara samosa India original ni. Style tok mamuk kita mula, tak ayah mamuk mula, ngatuk bidah mula dia buat gini ya. Yang kita kecil-kecil mula, ada ingat lah, ada makan. Ni samosa India mari lah ni. Kita kena uli tepung ni sampailah dia tidak melekat di tangan dan tidak melekat di besing tu. Barulah ianya dipanggil adonan ni duh ni masak. Mana kali dia tepek debu behi butir tu, mana kena uli lagi ya. Dia nampak tu. Masak tu. Kita tunjuk ni cara untuk mamuk untuk bidah kita mula untuk buat rumah kita dan kecil mula. Nama kita duduk buruk mula. Gini lah. Cara orang lain Fizban tak tahu macam-macam cara. Cara Fizban, cara Tok Mamuk Atuk Bidah buat gini. Kita duduk makan sama. Tak ada sedap sengoti lah. Sedap bagi kita lah. Tak tu kita share resipi ni. Kalau nak makan banyak, buat banyak ganda lah. Biar kita bubuh tu. Iti dia dengan kulit dia ni dah. Orang ada nak cucu ramah ke. Orang nak banyak lah. Dia tengok dia ni lah, dia pakai ring sikit.
Kalau kita amuk ring tak boleh makan lah. Bila siap dah duh ni, kita rehatkan sebentar, letak tepi dulu. Kena betul-betul agak lah lengah nguli ni. Kena rehatkan duh ni. Okey. Duh ni adik kakak kena rehatkan dia selama 1 jam. Barulah kita boleh buat bulat-bulat kecil-kecil untuk membentuk samosa India. Kalau dia tak cukup rehat 1 jam, dia tak molek. Nanti kita nak goreng ni. Kena rehatkan dulu duh ni 1 jam. Dah lah kita gulik-gulik galak sekali nera dulu. Okey. Kita buka gini, dah. Kita ambil jabir orang selah keping. Kita buhlah jabir orang tu, kita buka gini kita letak tepi rehatkan saja. Kalau kita tak buka gini jadi kering duh kita tu. Payah nak buat putih kering kita buka supit orang gini dah. Okey. Lepas pada tu kita pun buat bulat-bulat halus-halus gini lah duh kita ni. Ikutlah saiz mana adik kakak nak buat dah. Nak buat besar, buat buah besar sikit. Nak buat halus buat putih halus. Pas kita cana wilayah gini kita pun bubuh iti tengah. Iti ni pun ikut kita lah nak bubuh banyak mana. Ni kita buat besar-besar ni. Iti kita bubuh banyak. Buah kulit dia ni kita buat besar, buat nama angkat soda. Buat kecil-kecil lambat kita sapu high bay dia tu. Bentuk dia ni ikut suka adik kakak lah nak buat ke mana dah. Setengah hari buat kelosong dulu, bubuh iti. Setengah hari lipat 3 segi. Kita buat gini samosa India kita. Nak lipat ke apa ni, ikut kreativiti masing-masing. Kita ni nak banyak buat besar-besar banyak sudah. Derah boleh makan lagi. Buat kecil-kecil lambat boleh makan. Lapar. Kalau lapar muka kenyap pun tak sabar ni. Pena betul-betul mata lapar ke. Ni hak kita buat siap dah dah. Hak kita betul dah tu. Buat tu. Ni. Lepas ni boleh goreng ni. Kita galak atas meja stik ni mudah. Mudah buat kerja meja stik ni. Bubuh iti tengah sapu high bay jadilah samosa India kita. Samosa India homemade. Buat besar-besar, cepat siap, cepat makan. Lepas dah kita siap-siap buh iti buat betul-betul 3 segi gini, boleh kita panaskan minyak untuk kita menggoreng samosa India kita, baru boleh makan. Kalau tak goreng tak boleh makan sebab dia mentah. Hak ni samosa spesial sikit mama kita request dia nak makan sebuah pisang dalam. Sebuah pisang mah. Kita buatlah untuk dia buat 3 butir. Kalau adik kakak telia nak bubuh pisang dalam gini pun boleh juga. Tapi syarat dia kena pisang mah lah baru sedap. Sedap lah mah ke nama pisang mah. Gitu. Pisang mah sedap ni pisang mah ni. Pisang mah dia buat belayar. Masak sebiji di atas peti. Utak mah boleh dibayar. Utai budi kena bayar juga. Utai budi pun kena bayar dengan mah lah. Gitu. Buku. Lipat.
Ni makan saja bayar dak tak boleh. Bunga naik, kau tak bayar. Lipat. Sambil membuat kuih samosa India kita berpantun, berseloka. Lipat. Kita nak goreng dah. Bila kita siap dah buat 3 segi dia, betul dia saat ni tu. Panas minyak, lepas boleh goreng lah samosa India kita ni. Bila kita goreng ni, agak comel lah dia, nampak tu. Ni pasal kita buat saiz besar ke. Saiz besar dia sebesar kuali ni muat 3 butir goreng. Kena sebutir ni kalau makan kenyang nyadak. Oh, sedap cemong ni. Garing molek nak buat tu. Kita balik-balik lah kita goreng tu dah sampai dia garing molek. Nampak. Oh, sedap. Tapi lah deh, saya ingat fish bang masa fish bang kecil-kecil mula. Masa dak bakal luar pendek mula, dak enggak tak baju memang kecil mula 3 4 tahun tu ingatlah. Ada orang jaja kat rumah di Pulau Batas ni, dia panggil tak angkat samosa, dia panggil kali pak kepala buku. Kata buat kali pak kepala buku ah. Dia gini 3 segi gini, dia buat besar gini. Tep-tep lalu. Tok bidah lah ayat cerita kita ingat dah. Pasal kata bidah dak cerita maka kali pak kepala buku. Mama fish bang pun panggil kali pak kepala buku juga. Yang lama tu timbullah nama samosa. Tak tahulah cerita betul ke tak. Kami dulu kau kapung dia panggil macam-macam. Akak garing tu. Goreng. Kita goreng habis lalu lah. Ni nak akhir taruh masak dah. Kage tep-tep tak habis kita nak makan. Kalau nak buat frozen pun boleh frozen. Ni hak kita siap goreng dah ni. Kita dah tak alih bokor gini dulu. Nanti kita siap goreng semua kan, barulah boleh makan dengan ramai-ramai sekeluarga. Nampak garing tu boleh akak dah. Oh, sedap ni makan panas-panas garing gini ni. Inilah dia adik kakak semua siap dah resipi kita hari ni. Samosa India untuk kita makan di waktu petang boleh, makan malam boleh, makan pagi pun boleh. Samosa kita ni saiz besar wow sedap makan. Jadi selamat mencubalah belaka samosa India daripada fish bang. Kalau nak makan gini kan boleh buat lalu dah. Cari bahan dia mudah ya. Kos dia rendah. Boleh buat lalu makan sedap. Okey. Jumpa pula. Bye bye.